Dia kata daripada apa suatu dijadikan akan anak bidadari. Ditanya tok guru. Orang tanya tok guru dia. Bidadari ni Tuhan buat daripada apa? Berkata ia daripada nur, dan berkata orang lain daripada za'faran, dan bermula putih mereka itu seperti putih lu'lu'. Lu'lu' ni mutiara, dan jernih warna mereka itu seperti jernih yakut, iaitu jernih permata delima. Bermula demikian itu firman Allah Ta'ala, ka'annahunnal yakut wal marjan, artinya seolah-olah anak bidadari itu yakut dan marjan. Jin Tuhan cipta daripada api. Batu bekeng jin. Dia daripada jenis api bekeng. Api ni kita kena hormat dia. Bila dia hormat, maka dia pun hormat kita api. Mana tak lewat main-main Jangan buat gurau habis kurang api. Tu jenis api. Sebab tu jin ni tak lewat gurau. Kalau pergi kecing, kita tengok lubang-lubang ada tanah, ada lubang, jangan kecing. Nabi marah. Kan? Kecing jenis kecing atas tanah lah. Beti kecing tengah jalan, masuk dalam agak. Dia pun kecing. Dia tengok ada lubang, dia buat masuk air kecing dalam lubang. Masuk. Tak boleh buat gitu. Sebab apa? Sebab jin suka duduk dalam lubang. Dia suka duduk. Ataupun binatang duduk. Takut. Dua-dua tu tak nyaknya belaka. Kalau binatang, kalau ular, kalau skorpion, mana kecil lepuk tangan kapok api. Dah oleh pas hospital tu. Kalau jin tak lari daripada dua jenis, jin Islam, jin kafir. Kalau jin Islam mana nyaknya sama sendiri. Baik, tak walah, jin Islam tak walah tapi nyaknya. Allah tengah duduk anak beranak dia ramai-ramai pergi kecing. Jin Islam tapi nyaknya walaupun dia tak balas. Kalau kita gua ni duduk makan nasi ramai-ramai, duduk meja makan dapur, lepas tu orang sebelah pun khabar tak buka kat atas keping cincin terjok. Terjok, faham? Kalau kena jin kafir, jin jahat, dia khianat. Dia khianat balik kau batu-batu. Nyaknya pula orang puang lama bunyi. Jadi jin daripada api, malaikat cahaya. Tuan buat daripada cahaya. Laju malaikat, laju lapu suluh. Lapu suluh. Kita buat turun motosikal, siapa bira patah, marang. Siapa patah. Giteh lagi. Kita pun start enjin, buka lapu. Lapu bila kita buka, nampak selalu ulang kapal. Itu kelajuan lapu. Cahaya lah, lapu duk pergi, lapu duk di motor lah. Nak cahaya, ting. Tu kelajuan tu lah. Malaikat. Kita daripada tanah. Daripada tanah. Bidadari ni maknanya pelayan-pelayan perempuan gundik syurga. Isteri lain, isteri kita hak atas dunia. Bidadari ni maknanya pelayan-pelayan dalam syurga. Tuhan buat daripada permata. Dalam ayat ni, dalam ayat Quran kata ka'annahunnal yakut wal marjan. Seolah-olah kalau kita tengok mereka itu macam kita tengok mutiara dengan tengok marjan. Marjan ni maknanya batu-batu permata yang berkilau. Molek molek. Warna kulit warna sama mutiara, warna sama apa benda ni delima. Air delima. Gitu lah. Putih macam mutiara. Comel bidadari. Tak ada lagi orang puan macam ke mutiara kulit. Ada ke? Ada. Koko ginilah. Hak atas dunia ni dia ikut warna tanah. Bini kita di rumah ikut warna tanah. Ada tanah koko. Ada tanah kuning, ada tanah sama. Ya, warna tanah. Kalau kita tengok warna tanah, warna rekuang, warna manusia. Sebab masa nak cipta Nabi Adam itu, disuruh Tuhan suruh malaikat pergi ambil tanah di bumi. Nabi Adam ambil bermacam-macam jenis tanah. Atas semua campuran warna tanah buat Nabi Adam. Lepas tu keturunan dia ikut warna tanah. Lepas tu ada orang tanah gelap,
Nah, tanah gelap mana gelap orang kulit hitam. Nah, ada orang kulit putih, macam orang putih Arab, tanah cerah. Nah, ini warna mutiara. Nak tengok warna asal kita dalam syurga Tuhan buat warna kuku. Ni kuku itu. Sama hari ni. Ni kuku ni. Nah, ni warna asal. Negro ke apa ke ni warna asal. Comel nah. Dah gini apa dak comel tak dunia. Dunia bukan tempat comel. Sebut lagi nama dunia. Dunia daniun dana. Maknanya benda yang dak comel. Dak comel ke mana yang comel belaka ni? Dak comel nisbah dengan akhirat. Gitu. Dak. Nisbah dengan akhirat memang dak comel dunia. Nah, dia gitu.